Orang yang paling berbahaya adalah orang yang boleh pergi tanpa bising. Dia tak marah, dia tak ugut, dia cuma hilang. Dan sesiapa yang cuba nak ikat dia, biasanya dia yang akan kecewa. Awak tengok video ni sampai habis supaya kalau awak yang selalu dipermainkan, awak tahu macam mana nak jadi bahaya nanti. Ada satu jenis manusia yang bila dia disakiti, dia tak akan naik suara. Dia tak akan minta penjelasan. Dia tak akan buat drama. Dia cuma perhatikan. Dan bila benda tu dah cukup, dia akan pergi senyap-senyap macam tu je. Dalam psikologi, orang yang macam ni, dia bukan lemah. Orang yang macam ni lah, orang yang dah faham satu perkara. Orang yang bising bila dia nak pergi, sebenarnya, dia masih berharap untuk orang tahan dia. Tapi orang yang boleh pergi tanpa perlu bunyi pun, dia dah putuskan segalanya dalam kepala dia awal-awal lagi. Sebab tu, orang yang cuba nak permainkan emosi dia tu selalu terkejut. Tak sempat nak baiki, tak sempat nak pujuk. Sebab keputusan dia tu dah muktamad. Sebelum kaki dia tu nak start melangkah pergi. Kalau awak nak belajar cara macam mana nak berhenti jadi orang yang mudah dipijak secara emosi, awak follow Fi dan awak komen Fi nak tengok. Awak jenis orang yang bagi peluang berkali-kali atau awak sekali je terus boleh pergi. Orang yang paling berbahaya bukan yang ugut nak pergi, tapi yang pergi tanpa tinggalkan jejak dah. Dan bila dia hilang barulah orang sedar. Kehilangan itulah yang sebenar. Dan ramai orang dia sangka diam tu adalah kalah. Hakikatnya diam adalah kawalan yang paling tinggi. Tapi diam yang berilmu. Dalam buku ni, Dark Psychology and Manipulation, edisi bahasa Melayu, dia bukan ajar kita untuk jadi kejam. Tapi dia ajar kita untuk berhenti dipermainkan. Dia akan ajar awak bila awak perlu bercakap dan bila awak perlu hilang. Menurut Dark Psychology. Kalau awak masih rasa awak perlu jelaskan diri pada orang yang tak pernah faham pun awak, mungkin awak belum bersedia untuk jadi orang yang berbahaya. Tapi kalau awak dah penat jadi orang yang selalu ditinggalkan, selalu dipermainkan, selalu dipijak-pijak emosi awak, buku ni akan ubah cara awak buat keputusan. Senyap, tegas, muktamad dan awak yang kawal situasi.